Teruskan dengan tumpuan kita terhadap kemungkinan perjanjian antara AS dan Iran susulan sidang kemuncak G7 baru-baru ini di Perancis, di mana pemimpin-pemimpin beberapa ekonomi terbesar dunia iaitu Perancis, Jerman, Britain, Jepun, Itali, Kanada dan AS membuat kenyataan bersama yang menyeru kepada gencatan senjata segera di Lubnan. Memorandum persefahaman itu menyeru supaya permusuhan antara Israel dan kumpulan Hezbollah yang disokong Iran dihentikan walaupun Israel tidak terlibat dalam proses rundingan ini. Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi mengalu-alukan penandatanganan memorandum persefahaman itu sambil berkata beliau berharap pelayaran melalui Selat Hormuz dapat disambung semula dengan segera. Beliau berkata Tokyo berharap Washington dan Tehran dapat mencapai persetujuan muktamad dengan segera mengenai isu nuklear Iran dan perkara-perkara lain. Ia juga berkata Jepun akan terus berkoordinasi dengan masyarakat antarabangsa dan melakukan segala usaha diplomatik untuk mencapai keamanan dan kestabilan di seluruh Timur Tengah. Jadi, untuk mendapatkan lebih banyak reaksi dan pandangan adalah satu penghormatan untuk mengalu-alukan ke studio bakal Duta Besar Israel ke Jepun, Emmanuel Navon, juga Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Timur Tengah Euromed dan pensyarah hubungan antarabangsa di Universiti Tel Aviv. Dan bukan orang asing bagi E24 News English sebagai pengulas juga. Dr. Navon, untuk memulakan, tahniah, terima kasih. Ini sememangnya masa yang sangat penting untuk memikul peranan seperti ini pada permulaan. Apabila anda melihat masa depan rantau ini pada masa yang sangat genting seperti ini, memang benar semua mata tertumpu kepada Switzerland menunggu untuk melihat apa yang akan berlaku mengenai perjanjian yang nampaknya ini. Bercakaplah dengan kami tentang kebimbangan sekarang melalui perspektif Israel yang sedang memerhati seluruh rantau ini ketika kita berbicara. Baik, sejauh yang melibatkan Israel, sudah tentu hakikat bahawa Republik Islam Iran bukan sahaja mampu bertahan walaupun berlaku pemberontakan oleh orang awam beberapa bulan lalu dan kemudian sudah tentu peperangan itu sendiri. Tetapi telah memperoleh banyak konsesi daripada kerajaan Trump, pentadbiran Trump dalam memorandum persefahaman umum. Dan walaupun Amerika Syarikat dan sekutu utamanya terus secara terbuka mengisytiharkan bahawa mereka menentang Iran yang berkuasa nuklear, pada akhirnya jika orang Iran memperoleh, anda tahu, satu perjanjian yang pada dasarnya membolehkan mereka mengekalkan peluru berpandu mereka, yang membolehkan mereka menerima wang yang telah dibekukan dan juga pelaburan besar sebanyak 300 juta bilion dolar dalam ekonomi Iran. Dan sudah tentu terdapat banyak kekaburan mengenai program nuklear itu. Maksud saya, Iran berjanji untuk tidak mengejar senjata nuklear, sedangkan ia telah berkata, ia sudah pun berkata begitu banyak kali sebelum ini, namun ia tetap meneruskan program nuklearnya. Jadi terdapat banyak kebimbangan mengenai perjanjian memorandum yang telah dicapai itu. Sudah tentu, kini terdapat 60 hari untuk AS dan Iran berunding. Tetapi memorandum itu sendiri adalah satu sebab kebimbangan yang besar, sudah tentu, bagi Israel. Selain daripada memorandum persefahaman itu dan banyak kebimbangan mengenai perubahan nampaknya hubungan antara Benjamin Netanyahu dan Donald Trump. Fakta bahawa Iran dengan bijaknya telah mengaitkan apa yang sedang berlaku di front utara antara Israel dan Hezbollah yang disokong oleh Iran kepada rundingan ini di Switzerland. Apa pendapat anda tentang hakikat bahawa Israel pada dasarnya tidak dapat bertindak bebas dalam hal mempertahankan rakyatnya sendiri daripada proksi Iran? Jelas sekali bahawa pihak Iran, mereka tidak menyembunyikan hakikat bahawa mereka mahu Israel tidak dapat bertindak balas terhadap serangan daripada Hezbollah. Dan memang telah berlaku berpuluh-puluh serangan seperti itu baru-baru ini daripada peluru berpandu dan drone. Dan sudah tentu semua ini di bawah pimpinan Iran. Hezbollah tidak akan bertindak tanpa arahan atau sekurang-kurangnya lampu hijau daripada Tehran. Jadi sudah tentu, pihak Iran berminat untuk mengekalkan ketegangan dan tekanan daripada Hezbollah ke atas Israel. Dan setiap kali anda akan perasan bahawa setiap kali Israel bertindak balas terhadap pencerobohan Hezbollah, ia dipaparkan dalam media arus perdana di seluruh dunia seolah-olah Israel hanya mengebom Lubnan, betul?
Dan begitu juga dalam naratif pihak Iran mempunyai kelebihan. Tetapi, sudah tentu, seperti yang telah dijelaskan dengan sangat jelas oleh kerajaan Israel, dan saya rasa terdapat juga persetujuan yang meluas mengenai perkara itu daripada pihak pembangkang dan majoriti rakyat Israel, sudah tentu Israel tidak boleh bertolak ansur dengan pencerobohan dan serangan tersebut, di mana kami telah kehilangan 4 askar hanya pada hujung minggu ini. 5 askar Israel. Ini tidak boleh diterima. Jadi Israel telah menyatakan dengan jelas bahawa ia tidak akan membenarkan Hizbullah terus melancarkan peluru berpandu dan drone dan ia akan terus melindungi dirinya sendiri termasuk dengan zon keselamatan yang telah diwujudkan di selatan Lubnan. Dr. Navon, anda akan ke Jepun dalam beberapa minggu akan datang. Jepun juga jelas mahukan Timur Tengah yang stabil. Bercakaplah dengan kami tentang apa yang boleh ditawarkan Israel dalam hubungan strategik dengan Tokyo pada masa hadapan. Saya rasa Jepun telah mengalami perubahan strategik yang sangat mendalam dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Bermula pada tahun 2022. Memahami bahawa model klasik Jepun telah diterima pakai selepas Perang Dunia Kedua. Untuk menumpukan sepenuhnya kepada pembangunan ekonomi dan bergantung hampir sepenuhnya kepada Amerika Syarikat untuk pertahanannya, tidak lagi boleh diterima pada hari ini dalam dunia sekarang. Maksud saya, Jepun terus menjadi sebuah negara yang berpegang kepada dasar keamanan dan hubungannya dengan Amerika Syarikat terus menjadi sangat penting. Tetapi dengan China menjadi kuasa tentera utama, dengan Korea Utara membina senjata nuklear dan peluru berpandunya, dengan Rusia menyerang Ukraine, Dan sudah tentu, dengan penyelarasan dan penjajaran antara China, Korea Utara, Rusia dan Iran, itu sudah tentu telah meyakinkan kepimpinan Jepun bukan sahaja untuk meningkatkan perbelanjaan ketenteraan mereka, tetapi juga untuk memperbaiki proses membuat keputusan apabila berkaitan dengan keselamatan negara. Jadi Jepun hari ini sedang menjadi pemain utama dalam aspek keselamatan di Timur Jauh. Keselamatan Timur Jauh dan Indo-Pasifik memang berkait rapat dengan keselamatan di Timur Tengah. Disebabkan hubungan antara Iran dan Korea Utara serta China, tetapi juga kerana keselamatan. Hari ini bukan hanya mengenai senjata, ia juga berkaitan dengan bekalan sumber utama sama ada tenaga untuk Jepun maupun bahan-bahan kritikal. Dan dalam konteks itu, Israel mempunyai banyak perkara untuk ditawarkan. Kerana Israel mempunyai banyak kepakaran ketenteraan, banyak pengalaman dalam pertahanan peluru berpandu. Dan juga, Israel adalah pemain utama dalam strategi Amerika Syarikat untuk menjamin bekalan bahan kritikal seperti mineral. Dr. Emmanuel Navon, bakal duta Israel ke Jepun, Baruch Slahah, seperti yang kami katakan di bahagian dunia ini. Semoga berjaya dengan perjalanan dan peranan anda yang seterusnya. Kami menantikan perkembangan terkini daripada anda. Terima kasih banyak kerana bersama kami di studio.